College Profesional Dato' Dina Maharaja ingin mempersembahkan satu inovasi PDP berteknologi yang menggabungkan 3 kaedah utama, iaitu Mind Map Interaktif, Nota Ringkas dan Quiz. Kami namakan inovasi ini Mappiness. Saya Nur Kristina Batrisha, bersama saya Arif Ridwan, Suadatul Umairah dan Fatin Batrisha, serta pensyarah pembimbing kami iaitu Puan Cik Nur Aini binti Abdul Ghani. Apa itu Mappiness? Mappiness ni adalah inovasi perteminda interaktif yang dibangunkan untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam topik peruncitan, khususnya untuk kursus pengurusan perniagaan. Mappiness juga menyokong pelaksanaan PAK 21 dan OBE untuk memperkukuh kemahiran berfikir aras tinggi serta menjadikan PDP lebih interaktif dan bermakna untuk semua pelajar. Seterusnya, antara masalah yang dapat kami dapati di kalangan pelajar Diploma Pengurusan Perniagaan ialah kurang berminat dengan topik teori yang panjang dan padat. Selain itu, nota yang tebal menyebabkan mereka hilang tumpuan dan suka faham konsep. Dan lagi sekali, kaedah pengajaran tradisional pula kurang interaktif dan pasif bagi pelajar-pelajar ini. Antara objektif utama Mappiness ialah meningkatkan kefahaman pelajar, meningkatkan penguasaan topik peruncitan dan menggalakkan pembelajaran menggunakan teknologi. Mappiness menggabungkan 3 komponen utama iaitu perteminda interaktif menggunakan Canva, kuis dalam talian menggunakan Quizizz dan kod QR untuk menggabungkan ketiga-tiga komponen utama. Okey, seterusnya saya akan menerangkan 4 langkah-langkah mudah penggunaan Mappiness. Pertama, pelajar perlu imbas kod QR bab tertentu yang mereka mahu mengulang kaji untuk akses kepada peta minda interaktif. Langkah kedua, pelajar boleh baca dan fahami peta minda serta nota ringkas Mappiness PDF bab yang mereka mahukan untuk mengulang kaji. Langkah ketiga pula, pelajar boleh jawab kuis atas talian untuk uji kefahaman terhadap topik peruncitan. Langkah keempat, pelajar boleh ulang kaji berulang kali menggunakan peranti mudah alih di mana-mana sahaja. Antara impak Mappiness adalah meningkatkan penguasaan terhadap kursus peruncitan, menggalakkan pembelajaran kendiri, ia mampu menarik minat pelajar dan dapat meningkatkan keputusan pembelajaran. Ini adalah hasil selepas pelajar menggunakan Mappiness dalam kursus peruncitan. Terdapat 86.4% pelajar mendapatkan keputusan A. Seterusnya, ini adalah proses pembangunan dan ujian hasil uji cuba Mappiness. Mudah kan menggunakan Mappiness ni? Seterusnya, jom kita lihat simulasi penggunaan Mappiness yang sangat mudah dan kreatif ni. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami akan memberitahu anda semua mengenai Mappiness. So, korang pun tak tahu apa itu Mappiness kan? So, Mappiness tu adalah Mind Map Interaktif plus nota ringkas dan plus quiz. Dalam dia adalah modul DBF 3153 peruncitan. So first step dia, korang semua kena scan QR code untuk akses perteminda interaktif modul peruncitan ni. Mappiness mempunyai nilai komersial yang tinggi kerana ia mesra pengguna, mudah diakses di mana-mana peranti serta boleh diadaptasi untuk pelbagai kursus yang lain. Kos pembangunan juga rendah dan sesuai digunakan dalam pendidikan digital pada masa kini. Sebagai kesimpulan, Mappiness ialah satu inovasi pembelajaran digital yang selari dengan keperluan pendidikan masa kini. Ia membina pelajar yang lebih aktif, kreatif dan berfikir aras tinggi selaras dengan aspirasi TVET dan pendidikan abad ke-21. Bersama kami, Mind Map Interaktif, Nota Ringkas dan Quiz, pembelajaran lebih pintar, lebih menyeronokkan. Sekian, terima kasih.